Lagu Black Fury ni, bila kita nak buat music video tu, kita tengok, okay, aku ni tak ada masa nak pergi shoot. Dari tu malas nak pergi shoot. Yang kedua, kos nak pergi shoot tinggi. Apa aku boleh buat? So kita tengok, okay, what if kalau kita pakai AI? So kita akan tengok balik, okay, kalau nak guna AI, nak buat dari scratch ke, atau nak hybrid ke, ataupun nak macam mana? So kita decide, kita hybridkan sikit. Kalau kita tengok tadi, ada footage video daripada Chromok Concert, dan juga ada footage video daripada Golok Kayu punya music video. Tetapi kita tak naklah tengok benda-benda ni je. Dia kena inline dengan dia punya storyline juga. So saya cakap dengan yang AI punya programmer tu, okay, dia pun datang dengan konsep tu, Zoe tu nama dia. Dia cakap, okay, why don't kita buat macam ni. Sebab tu you nampak tadi dia dah jadi macam futuristic sikit lah dan sebagainya. Kita pun memang di dalam proses experimentation sebenarnya. Inilah music video pertama yang dia pun buat eksperimen dengan AI. Apa AI boleh buat dengan material yang ada sekarang. So dengan benda tu saja, itulah hasilnya. So AI ni kalau kita belajar, macam-macam lagi boleh buat. Kalau ada resources lagi, because nak menggunakan AI ni kena bayar banyak benda kan. Dan kita tak pakai satu platform AI saja, dia banyak macam. Bila kita eksperimen dengan AI ni, dia ada yang certain platform tu guna untuk efek saja ke, certain platform bagus untuk muka, certain platform bagus untuk scenery yang fancy ni. So you have to know which platform untuk digunakan untuk dapatkan hasil efek dia. Dan orang ingat pakai AI ni senang kan? You cubalah prompt tengok. Bukan senang nak dapat benda, berjam-jam nak juga tu. Nak kata kita save cost, tak semestinya, tetapi dari segi experience, pembelajaran, knowledge yang kita dapat itu lebih berharga. So ada hanya untuk music video dah. Suara Sam tak di AI Suara Sam? Suara Sam tak boleh. Tak boleh. Sebab one of the thing, masa tahun 90-an dulu, one of the feedback yang kita dapat, kebanyakan band dululah yang saya terima daripada orang cakap kan, banyak band gunakan sound effect untuk dapatkan low voice tu. Tapi Sam tak, itu memang original voice dia bila dia menyanyi. Itu salah satu kelebihan Sam lah kat situ. Kita tak AI kan, because that's the value yang orang appreciate. Recording tu digital semua. Recording, yes. Kalau nak ikutkan daripada gitar I masuk camper atas stage tadi tu, terus masuk mixer, terus masuk digital audio workstation. Kenapa tak tunjuk tadi satu abang punya digital punya konsep sebenarnya untuk satu lagu bagi kita orang tengok ni? Kita akan bentangkan semua di waktu konsert. Tengok tu, satu lagu tu penat, nak kemas barang pun 3 jam bang. No, you tahu berapa lama? Okey, agak-agaknya lah saya tanya lah berapa lama sound check? Sound check? Ya, selalunya lah band mengambil masa. Satu malam sebelum lah biasa. Tak agak-agaknya lah kalau band naik atas stage sound check berapa lama? 4 jam, 4 ke 5 jam. 4 jam Kita tadi 16 minit. Dah preset semua. Yes. That's the beauty. Kalau kita pakai mixer lagi cepat. Plug and play. I tak payah sound check pun. Sebagai digital punya tu lah. Yes. Kalau you tengok konsert ni kan, sebelah kiri Barbari penuh barang-barang kan. Chromok kosong, drum je satu. That's it. Atas stage nanti kita tak perlukan yang lain, tapi Barbari perlukan lah speaker tu. Jadi akan ada juga lah. Kalau Chromok saja perform, memang akan ada satu mic. That's it. So kadang-kadang macam genre music trash ni bang. Trash ni kadang-kadang orang nak originality music tu. Kadang orang nak betul-betul ripping gitar, orang nak ketuk drum tu. Mungkin itu lebih fit pada peminat music trash ni. Tapi bila abang dah hilang dengan semua benda tu, dijadikan dalam bentuk digital, dia masih ada fit untuk peminat. Okey. Itu bukan, kalau saya sendiri cakap mungkin sebelah lah kata orang kan, sendiri komen sendiri kan. Tadi masa kita sound check, ada salah seorang sound engineer kat Malaysia yang bagus, dia pun datang tengok. Saya tanya, ini bunyi drum sudoku tu? Tanya, iyalah. Aku ingat kan tak boleh. So sebagai sound engineer pun dia cakap, drum ni boleh sebenarnya. So itu memberikan satu macam pengesahan yang bermaksud digital drum ni dia dah evolve, teknologi dia dah semakin baik. Jadi
teknologi dulu memang saya pun tak suka ya. Tapi yang sekarang ni dah bagus yang membolehkan kita guna masa live performance konsert besar. Itu pengiktirafan lah. Dan Sudoku ni is a Malaysian brand. Why not? Pakai Malaysian brand. Siapa lagi kau tak pakai Malaysian brand kalau artis Malaysia tak pakai? Kan? So daripada segi ni bang ialah kalau compare dalam analog dengan sekarang ni, kita abang pun pernah main dulu set. So selain pada kelebihan dia, apa benda yang abang boleh cerita lagi pasal peralihan ni konsep? Okey. Dia mesti ada masa untuk penyesuaian. Kalau orang biasa nak transfer terus digital memang susah sikit. Sebab okey, kita start dengan drum Drum kalau dulu ketuk, bila kita ketuk skin drum tu lain dengan mesh skin. Dia punya feel dia melantun dia tu lain. So Hafiz dia practice cuba menyesuaikan diri. The good thing about digital drum ni pula, kita boleh adjust sensitivity dan sebagainya tu untuk dapatkan. So it's a matter of nak tahu macam mana kita boleh godek benda tu nak dapatkan feel yang kita nak. Sama juga dengan gitar saya. Dulu kita pakai Air Marshall dan sebagainya kan. Tapi nak dapatkan bunyi tu setiap konsert, saya punya setting berubah-ubah. Saya tak pernah pakai setting lama. Sebab setiap kali kita try, kita jumpa bunyi baru. Ini lagi sedap. Ini lagi sedap. Ini yang saya masukkan dengan learning curve. Makin banyak kali you gunakan, makin banyak experience you dapat, makin banyak cara lah. Dari segi, contohnya dari segi, practice. We have to change kita punya proses practice. Dulu kita belas saja cakap, bila kita nak berbincang, cakap macam tu je kan. Tetapi kali ni, bila cakap tak dengar. Kecuali you bercakap dalam mikrofon. So setiap kali nak bercakap, kena cakap mikrofon. Kena cakap dalam mikrofon. Ini kita kena biasakan diri. Macam hari tu, untuk PC hari ni kita praktis dengan Babarik Babarik penuh dengan M-nya. Kita praktis pun dengan Babarik pun dengan IM semua. So bila Joe bercakap, dia tak bercakap depan mic. Dia cakap sepatah kita pun tak tahu apa benda. Joe, kau kena cakap dekat mic. Banyak kali kita kena bagi tahu dia sebab dia dah terbiasa. Macam tu analog kan. Kita dah terbiasa IM. Ini adalah salah satu proses yang kita kena ubah lah kalau kita nak go digital. Thank you. Kromo kini the only one band kat Malaysia yang pertama kali gunakan konsep. The only one. Tak ada orang berani pakai Sudoku. We take the opportunity, we take the challenge. Sebab I rasa, I suka benda-benda gitu. And I bagi tahu Sudoku, let's look at it. Kalau benda tu good enough, cukup elok untuk kita bawa guna, kita pakai. Kalau tak cukup, sorry. Dia pun bertungkus lumus nak make sure benda-benda tu okey kan. Boleh. Malaysia ada banyak talent. In fact, tak lama lagi pun kita akan launch yang punya pedal baru. Local talent juga. Yang bina pedal effect. ZFX industry tu. Nanti kita akan launch. Kita akan pakai masa konsert. So banyak local talent lah. Cuma kita, dia orang tak ada peluang, diberi sebab tu kita perlukan sokongan media dan player-player industri menaikkan nama-nama local Malaysian talent. Pada segi feel je bang live. Feel Sebab bunyi clean sangat, so tak adalah bunyi ambing apa semua. Dah tak metal lah tu. clean masuk apa? Sebab sound dia clean sangat. Okay, so that's why kita tengok definition clean tu. You dengar gitar I clean ke distort heavy juga? Distort heavy. Okay, ada beza ke kalau you tak nampak I main tadi, you boleh dengar tak I pakai digital? You tahu tak I pakai digital? Kata you tak masuk dalam ni, you dengar daripada luar, you tak boleh bezakan kan? Exactly. You tak boleh bezakan. Now, di dalam normal situasi, salah satu reason kenapa kita ke arah digital sampai hari ni kita tak dapat lagi jumpa seorang monitor engineer yang memahami, bagus dan memenuhi level yang kita nak. Because saya seorang certified audio engineer, so saya tahu apa yang boleh dicapai. Cuma bila saya perform tak boleh jadi engineer, saya kena ada orang lain. Tetapi kita tak jumpa lagi seorang engineer yang boleh memenuhi taraf yang kita nak. 20 tahun dah kita main. Jadi sebab tu kita ke arah digital untuk solve that issue first. Bila pakai digital ni, engineer tak apa, kita plug and play, automatic semua dah set, right? Kalau dari segi technically speaking lah
bila mikrofon depan tu banyak, atas stage banyak, bila band main kuat, gitar pun masuk ke dalam drum, semua akan masuk ke dalam vocal moves dan sebagainya, sebab bunyi kuat atas stage. Dari segi teknikalnya, sound dia tak clean. Contohnya, kenapa orang rekod album satu-satu? Mula dia masuk drum je, lepas tu dia masuk bass. Sebab dia tak nak spill sound bass, sound apa semua ni. Kalau dia rekod sekali pun, kau bilik lain, kau bilik lain, kau bilik lain. Tapi kalau atas stage, you tak boleh dapat macam tu, sebab semua akan masuk dalam mikrofon. Sebab tu kalau kita guna digital, atas stage kita satu je main, tak ada amp, tak ada apa, bunyi senyap atas stage. Keluar kat depan je, tapi kita pakai dalam. Jadi bunyi tu sepatutnya lebih baik lagi daripada yang biasa. Kalau tak baik juga, itu memang 100% salah engineer. I berani cakap. Tiga benda dah clean macam recording. Okey, Pak. Ya. Album promo, Pak. Ya. Setakat bila akan dilancarkan? Bila akan dilancarkan, kita akan umumkan masa konsert. Okay bang, tadi abang cakap tadi dah 20 tahun abang main muzik, abang tak jumpa sound engineer yang boleh menepati cita rasa yang mana rekod kat experience. Abang pernah buat album record di Australia, betul kan? So takkan tak jumpa bang sampai tahap macam tu? Tak jumpa? Tak jumpa? Tak jumpa. Saya jumpa seorang je. Di zaman dulu-dulu. Itu je yang boleh buat. Tidak mencapai piawaian yang abang nak muzik. Okey. Kerja, kita cerita teknikal kilas ni tanya, kerja seorang monitor engineer ni, dia sebenarnya lagi susah daripada front of house. Orang yang bagus buat front of house punya sound engineer, tak semestinya dia bagus buat monitor. Dan orang yang buat monitor pun tak semestinya bagus, because dia memerlukan kepakaran yang berbeza. Ya. The problem dia kalau nak ikutkan, kalau depan tu dia dengar dua speaker main je kan, jadi senang nak mix. Tetapi di atas stage, kalau macam Barbaric, dia ada amp, dia ada bass amp, dia ada drum, macam mana you nak tahu kuat ke tak kuat, cukup ke tak cukup? Because dalam signal I dengar cukup, tapi di atas stage ada lagi gitar amp yang bunyi, bass amp yang bunyi. Because engineer kat sebelah sini, dia bukan kat situ, kat musician, so susah sikit. Tapi kalau digital, bila dia kata orang solo atau dengar apa yang I dengar, exactly 100% the same. Jadi apa yang aku nak, kalau dah tune dia check je, okay, ni dah balance, ni dah balance, ni dah balance. Dia tak payah agak, memang 100%. What you hear is what I hear. Itu benefit dia. Tapi bila analog ni, tak ramai yang sampai lagi. Because kita dah try macam-macam konsert kan, ada yang ni tak balance lah, ada kejap kuat, kejap slow lah. Kita tahu kalau biasanya kalau konsert should be, kalau ada dua band should be dia akan bahagian. So adakah konsert ni dia memberikan satu bahagian dan bergabung, ataupun dia bergabung setiap masa ke, ataupun step by step lah. Okay, dia ada segmen-segmen yang kita main bersama. Ada segmen yang Kromok main alone, ada segmen yang Barbaric main sendiri, dan ada penutup. So dia akan ada ending, ada band main, ada tengah-tengah yang bersama, band main lagi satu, dan ending. So dia akan ada segmen macam tu. Jadi because kita nak semua peminat merasakan, ada yang suka macam ni, ada yang suka bergabung, ada yang suka Kromok saja, ada yang suka Barbaric saja. Jadi kita cater untuk semua. Berbalik pada AI. Ya. Ada orang mengatakan AI ni dia merosakkan industri muzik. Dia boleh cipta seluruh lagu macam lagu Kromok, tapi genre lain, irama lain. Apa pendapat bang? Dia bukan merosakkan, yes, dia boleh merosakkan industri muzik kalau dia buat macam ni. Contohnya, I guna Suno as one of the AI platform, prompt, generate music, lepas tu publish, kata aku yang tulis lagu ni. Itu merosakkan. Because itu bukan lagu you tak create pun, you prompt, lepas tu you kata you. Itu tak betul. Tapi kalau you guna, contohnya how I use AI ataupun Suno platform, I bukan drummer. So bila I bukan drummer ni, bila kita buat rhythm, bila tak ada drum tag, tak sedap. Feel tu tak, kita tak nampak gambaran lagu tu macam mana. So apa yang selalu I buat, okay, aku nak cuba try drum macam ni dengan rhythm aku, okay tak? Kena tak? So dia akan generate, kita prompt, dan kita keluar, okay, then main, okay, then kita alter.
Bila I dah pasti yang okay, this is the mood yang I nak, then baru I panggil Hafiz drama. Hafiz, aku nak lagu macam ni, rhythm this side, aku nak combine something lebih kurang macam ni, tapi it's not this lah. So dia pun masuklah dia punya feel pula. Then baru lagu tu kita boleh claim kita buat. So the end of the day, walaupun you pakai platform apa pun AI, creativity tu still datang daripada musician tu juga. Kalau you guna AI lepas tu you claim you buat, memang tak betul kan. Sebab tu sekarang ni kalau tengok pun Spotify pun dia dah boleh detect AI music kan. Mana dia keluar berapa ratus ribu dia keluar kan. Because tak adil lah dengan orang yang buat music ni. Kalau nak buat lah award untuk AI music. Kan orang pandai pro mah kau masuk kat sana. Boleh je kan. Jangan campur. Biasanya kalau macam selalunya kalau konsert setiap satu lagu hanya ataupun lagu yang dinanti-nantikan. Jadi untuk konsert kali ini ada tak lagu yang abang rasa is the song yang akan dinantikan oleh penonton? Dia kena tengok siapa yang bertanya. Kalau peminat promote dia ada lagu-lagu wajib. Kalau peminat Babari pun dia ada lagu-lagu wajib juga. Itu akan setiap konsert akan ada. Dia tak boleh lari daripada lagu-lagu wajib. So lagu baru tadi ada lah. Mesti ada. So imagine lagu Black Fury tu, Joe dengan I main live. And kita bagi something special lagi. Masa live tu nanti kita ada extended version. Kalau you tengok persembahan I dengan Babadi, lagu Golok Kayu kan, dalam album banyak ni je solo kita. Tapi bila live ada extended version kan. Nanti Black Fury masa live kita ada extended version. Bang, dia punya ni tribute tu Kembara tu actually dah buat banyak new arrangement ya untuk lagu. Sebenarnya dia memberi kesan agak macam dia lah daripada Babari dengan dah promo kita tahu dia punya pas main macam mana kan. Babari dengan konsep rock dia. So benda tu dia tak menjudgekan lagu tu sendiri sebenarnya. Dia lagu ni Dia idea nak buat new arrangement lagu-lagu Kembara tu. bagi saya, you nak buat apa dengan lagu apa pun doesn't really matter. Dia tak boleh siapa-siapa pun sebenarnya tak boleh kata menjejaskan lagu. Sebab lagu tu interpretation dia punya rendisi dia punya sukalah. Nak buat macam mana? Kecuali you ramai tak orang suka. Itu je. Kalau ramai tak suka tak sedap lah. Orang tak minat. Tetapi terpulang pada artis tu sendiri nak buat macam mana pun. Macam Kromok daripada dulu pun, kita main apa yang kita nak main. Kita takkan kau main lah macam ni, kita ngalih gitu. Dah. Because we have apa yang kita suka main kan. Kalau ramai orang suka, alhamdulillah lah. Kalau tak ramai dan too bad. Sama juga dengan konsert ni nanti. Joe dengan I dengan band member ni kita akan duduk lah tengok apa lagi yang kita boleh create something new ke, buat sesuatu yang baru, bunyi yang baru. Yang tu bunyi ni tak boleh explain dengan perkataan. You kena datang dengar sendiri baru oh gini rupanya. Okay.